nyanyi lagu tu. Oh, Aku nyanyi. betul. Oleh. Pernah tak terfikir kalau suatu hari nanti kita semua kita pisah? Pernah. Tapi aku harap kelon ni lah. Sebab aku tak ready lagi sebenarnya. Aku dapat tawaran sama belajar luar negara. Bulan depan aku kena pergi dah. Wah, tahniah. Aku bangga denganmu Putri. Tapi aku takut. Aku bukan takut dengan tempat tu. Aku cuma takut hilang sesuatu kok aku ada dalam ni. Mu akan jumpa benda baru sana. Orang baru. Hidup baru. Tapi boleh tentu boleh kata orang yang duduk sini kali. Kita kisah ikutnya. Boleh? Lagi? Jangan mati. Memikir kau Putri ya? Dia nak pergi jauh dah ni. Aku takut. Aku tak jumpa dah depan ni. Mu takut sebab apa? Mudi mu tak pernah royak, mu ada perasaan kau dia. Tapi dia tunggu, mu tahu tak? Aku takut kalau aku royak. Semua akan berubah. Pah, aku akan hilang dia ni. Tapi kalau mu tak royak, mu tetap akan hilang dia. Beza ya, yogi tanpa mu rasa. Aku tak tahu nak mula gana ni. Mulakan dengan kejujuran, esok belum tentu ada peluang. Putri, aku sipir perasaan ni lama dah. Bukan sebab aku tak yakin nak oyak, tapi sebab aku sayang. Sayang lebih daripada seorang saing lagi. Tapi aku takut. Takut rasanya aku jauh darimu je. Kalau mu baca surat ni, maknanya aku tak ada nak luah depan-depan kamu. Tapi percayalah, aku ikhlas sejak dulu lagi. Putri, Kali. Aku tahu macam mari. Cuma lambat sikit ke? Putri, aku nak benda ni. Tapi aku... Kalau benda yang nak ayat tu penting, mungkin mu boleh ayat nanti. Time aku duduk jauh dah. Aku... Kadang-kadang dia pun cukup sebagai jawapan. Aku faham kali. Aku bingung. Antara aku dan hati, aku pilih diam. Dan dalam diam itu, aku kehilangan dia.